Jom. Di sini Dia tak pair lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada ahli jawatan Kuasa Surau yang saya raikan, para imam dan muslimin dan muslimat. Alhamdulillah kita selesai solat subuh berjemaah dan insya-Allah kita sambung siri kedua tentang inspirasi ilmu sains, teknologi dan inovasi dari Al-Quran. Kita tak detect dari setting. Saya baru je balik daripada 3 negeri, Kelantan, Terengganu, Pahang. Ikut rombongan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Di bawah Pusat Sains Negara, dipanggil Rehlah Sains. Rehlah ni kembara. Kalau dalam Al-Quran tu dalam surah Quraisy, Rehlatas Syita'i was-Sayf. So kebetulan, tahun ni pihak MUSTI merancang untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sains teknologi ni kepada Mahat Hafiz dan juga sekolah menengah agama. Jadi mereka jemput saya join lah. Untuk siri pertama Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang. Tak tahulah siri kedua nanti, rasanya tahun depan, tapi tak tahu di mana. Mungkin selatan, mungkin utara, juga mungkin di zon tengah. Harap-harap dia jemput lagi lah kan. Boleh kat berjalan. Suka juga saya jalan-jalan. Tak keluar agak sekejap saya tekan ni. Kalau ikut dah duplicate ni. Pengalaman saya ke sana tu menariknya bila mana saya tengok bagaimana reaksi anak-anak kita yang tingkatan 1 sampai tingkatan 5 yang memang kalau di negeri Kelantan tu dia 3 Mahat Hafiz Sains. Kolej Hafiz Sains Nurul Aman, Mahat Hafiz Sains Tanah Merah dan juga Mahat Hafiz Sains Bustanul Arifin. 3 ni memang mereka belajar tentang sains lah, fizik, kimia belajar dan juga hafal Quran. Jadi saya menyatakan kepada mereka lah calon yang kita idam-idamkan lah, yang mana dalam diri mereka ni dah ada Al-Quran. Cuma tinggal untuk bagaimana mereka mentadabur. Sebab kalau Al-Quran itu hanya sekadar ditadarus, lama dah kita khatam. Bulan Ramadan saja ramai orang khatam. Tetapi kalau ditadabur, takkan pernah khatam.
Sebab walaupun ditambah lagi lautan, kalau lautan itu umpama dakwat atau tinta dalam bahasa Melayu lama, ditulis kalimat Allah itu pun takkan habis. Walaupun ditambah lagi lautan. Dalam ayat yang lain dikata walaupun ditambah lagi 7 lautan pun takkan habis ditulis kalimatnya. Dan itu yang saya maksudkan kepada mereka, yang saya mengajak kepada anak-anak itu mentadabbur. Sebab apa dalam Al-Quran ada menyatakan surah Al-An'am ayat yang ke-99. Boleh? Boleh. Boleh satu je. Surah Al-An'am ayat 99, bila mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, kamu lihatlah buah ketika ia berputik ataupun ketika ia berbuah, dan kamu lihatlah ia ketika masak. Jadi nak tengok buah ketika berputik, nak tengok buah ketika masak tu nak tengok di mana? Tengok di pokok yang sebenar. Itu yang saya bawa pada pelajar. Kalau dalam Al-Quran ada cerita tentang lautan, lautnya ada dalam Al-Quran tu. Kata lautan ada dalam Al-Quran, tetapi laut yang sebenar ada di luar. Kalau dalam Al-Quran ada cerita tentang langit, langitnya ada di dalam tu, langit ada di luar. Dalam Al-Quran ada bercerita tentang lebah, lebah ada dalam tu. Kalau buka-buka ada lebah, terlepas Quran kita kan. Maknanya lebahnya di luar. Jadi begitulah bagaimana melihat petunjuk, yakni Al-Quran, dan juga melihat bukti yang nyatanya dekat depan mata kita ni. Sebab itu apabila kita mengkaji tentang Al-Quran, tentang langit contohnya, dan kita merasakan penciptaan langit itu hebat, maka yang menciptakan langit itu maha hebat. Dan apabila kita mengkaji tentang diri kita dan kita rasa penciptaan kita ini hebat, maka yang menciptakan kita ini maha hebat. Itu cara yang saya ajar kepada pelajar-pelajar tahfiz tu. Bila mereka membaca Al-Quran, maka mereka melihat petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran, dan mereka melihat kepada dunia nyata ni. Bila mana Al-Quran suruh tengok pokok, tengok tentang laba-laba, tengok tentang semut, maka kena tengok di situ. Seperti yang saya kata tadi lah, apabila dia melihat pokok buah ketika ia berputik hinggalah ia masak, maka kena tengok di pokok yang sebenar. So maka keluarlah tissue culture, agriculture, botani boleh keluar daripada penelitian begitulah. Itu yang saya bawa di sepanjang rehlah saya di sana tu. Dan untuk menunjukkan kepada pelajar ni kepentingan untuk mereka itu menjadi profesional. Sebab negara perlukan profesional yang ada Al-Quran ni, barulah mereka ni tak menipu kita esok. Ramai profesional tapi dia tak profesional betul, Quran tak ada. Itu sebab kita hantar kereta ke bengkel, sepatutnya kos repair dia mungkin 200 je. Tapi dia tengok kita tak ada ilmu, kos boleh jadi dah 100. Kita nak bising-bising habis kuat pun dia turunlah RM50. Kan? Jadilah 550. Apa kita buat? Bayar je lah. Kan? Nak bising pun ilmu tak ada. Kan? Wire panjang ni, wire tu dia ambil tepi tu je. Berapa? RM8. Apa RM8 panjang ni? Tapi sebab tak ada ilmu, bayar. Dia cuik tak apa-apa. Sebab mereka orang yang ada ilmu tapi tidak ada Al-Quran dalam diri mereka. Maka mereka melihat dengan mendapatkan duit yang banyak itu adalah satu yang bijaksana. So mereka sanggup mengambil duit yang ada dalam poket kita ni sebanyak mungkin lah. Selagi mana mereka boleh. Sebab mereka tak ada cerita halal haram dalam bab ni. Mereka tahu untung saja. Tapi oleh kerana kita tidak menghantar generasi kita yang ada Al-Quran ini untuk ke depan, untuk menjadi profesional, saintis, bengkel semua tu, maka terus-meneruslah kita menjadi orang yang ditipu je. Khususnya kaum ibu lah, pergi hantar bengkel. Benda tu repair, tak perlu angkat enjin keluar pun. Sampai je kat kedai, tengok enjin dah keluar dah. Dia kata apa? Tak boleh repair, susah nak repair, kena angkat keluar. Angkat buat keluar je 300. Belum repair lagi. Kena tipu begitu je. Sebab ilmu tak ada. Walaupun bidang biologi, ilmu mechanical tak ada. Lepas tu hantar kereta, kena tipu. Kerana kereta tu nak repair tu, dia kata susah nak repair ni. Padahal dia hanya perlu jet repair tepi tu je. Tapi sebab dia tahu dia perempuan tak ada ilmu punya, terus dia angkat enjin tu keluar. Angkat enjin je 300. Belum repair lagi bang. Kalau ada duit tak apalah, kalau tak ada duit 300 habis untuk perkara yang tak sepatutnya dibayar. Hari ni kita tengok tentang peredaran.
Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, yakni di angkasa lepas. Dalam Al-Quran bercerita tentang perkara ini. Tidak berlaku pada kitab-kitab yang lain yang mereka klaim kitab suci. Al-Quran yang bercerita tentang ini. Ada di kalangan mereka klaim kalau benar Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Kenapa Al-Quran itu bercerita tentang sejarah? Iaitu cerita tentang Nabi Musa AS, tentang Nabi Ibrahim. Sedangkan itu adalah telah berlaku pada zaman, telah ada dalam kitab mereka. Siapa kata Al-Quran tidak bercerita tentang masa depan? Cuma kita yang belum jumpa masa tu. Kemampuan kita ketika itu. Seperti mana saya pernah kata pada 2 bulan yang lepas. Allah bagi tahu kepada kita dalam surah An-Nur ayat yang 43. Dalam awan itu ada crystal ice. Bila kita tahu perkara itu? Kurang daripada 30 tahun. Sedangkan perkara itu telah tertulis dalam Al-Quran 1400 tahun. Siapa kata Al-Quran tak cerita tentang masa depan? Cuma kemampuan kita ketika itu kita tak faham. Contohnya dalam ayat yang lain Allah bagi tahu. Dan Allah hiasi langit yang dekat itu dengan lampu-lampu. Yang kita baca dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi. Yang kita kata itu dan kami hiasi langit yang dekat itu dengan bintang-bintang. Masabi itu daripada kataan misbahun, yakni lampu. Kalau masabi itu jamak lampu-lampu. Allah kata Allah hiasi dunia, langit dunia ni. Langit dunia ni yang dekat dengan kita ni lah. Lampu-lampu. Apa contohnya? Bulan. Apa lagi? Bintang. Apa lagi? Apa tu? Fenomena aurora yang ada dekat kutub utara, kutub selatan tu. Kilat itu sendiri. Semua tu lampu. Cuma kemampuan kita ketika itu, maka kita tak dapat menerangkan. Dan ada pihak yang mengatakan bahawa Al-Quran bukan wahyu Allah kerana hanya mencerita tentang sejarah lama je. Siapa kata Al-Quran bukan buku sejarah? Yang dia kata begitu kan. Dan dia juga mempertikaikan kalau benar Al-Quran itu wahyu Allah. Kenapa dalam Al-Quran tidak menyebut nama isteri Nabi Adam? Kenapa dalam Al-Quran tidak menyebut nama isteri Nabi Ibrahim? Kenapa dalam Al-Quran tidak menyebut nama ibu Nabi Muhammad? Al-Quran bukan buku sejarah yang nak kena cerita semua tu. Tujuan Al-Quran itu sendiri untuk mencerita kepada kita tentang pencipta ini. Jadi Allah Azza wa Jalla. Supaya bagaimana kita nak beribadah dan bagaimana kita nak hidup. Yang Allah akan cerita hal-hal yang penting. Sebab tu dalam Quran beritahu. Ada di kalangan mereka, para Nabi ni, yang Allah cerita secara langsung kepada Nabi Muhammad. Dan ada yang Allah tak ceritakan. Sebab perkara itu tak perlu diceritakan pun. Kalau kita nak cerita tentang Siti Hajar, contohnya, alaihissalam, perlu ke kita cerita detail macam yang lain-lain? Tak perlulah dia, sebab dia bukan termasuk dalam rasul tadi tu kan yang perlu dia cerita. Okey, balik pada cerita ni, Allah suruh kita tengok tentang kejadian malam dan siang, matahari dan bulan. Mana-mana perkataan kalau ada pair di antara dua tu, malam dan siang, mesti Allah sebut malam dulu baru siang. Okey. Itu yang ada soalan ditanya. Mana dulu antara malam dan siang? Soalan macam tu pun ada orang tanya. Mana dulu malam dan siang? Sebab dia nak test. Al-Quran ada bagi tahu tak? Sebab dalam kitab mereka ada bagi tahu. Katanya, Allah jadikan matahari pada hari yang ketiga. Jadi dia kata, mestilah malam dulu baru siang. Dia tanya kita, ada tak? Ada. Mana-mana ayat Quran yang ada pair di antara malam dan siang, mesti Allah sebut malam dulu baru siang. Itu adalah petunjuk menunjukkan malam dahulu baru siang. Okey, Allah suruh tengok siang, malam, matahari dan bulan. Hari ni generasi anak-anak kita, malam tu kau siang, siang tu kau malam pun dia tak boleh. Matahari dan bulan lagi dia tak kisah. Kan? Tambah kita kalau nak keluar tengok bulan. Anak kita tengok bulan tak ada perasaan. Dulu zaman saya kecil ada juga tengok bulan. Kenapa bulan tu ikut kita? Pernah kata gitu? Bulan tu ikut kita kan? Kita naik kereta kan? Tengok bulan tu ikut. Kenapa bulan tu ikut? Bukan bulan tu ikut. Bulan tu besar kita. Bulan tu besar. Dia nak kita nampak dia di mana-mana. Tapi kita rasa dia ikut. Nak tunjukkan orang dulu kisah. Hari ni dia tak peduli langsung. Bulan ada ke? Bulan tak ada ke? Air pasang ke? Air surut ke? Dia tak pernah peduli. Yang dia peduli karya manusia tu. Game dia peduli. Apa nama? TikTok dia yang dia peduli. Itulah generasi yang kita nak tinggal. Generasi yang kita harap satu hari akan membangunkan negara ni dan juga memartabatkan agama ni. Mungkin ke?
Kalau kita biar tak mungkin kan. Sebab tu pihak surau kalau ada peluang boleh buat program bersama anak muda, carilah jalan kan. Sebab kalau takat program dengan orang dewasa ni senang je cari jalan, tapi yang anak-anak muda ni payah betul nak cari jalan. Carilah jalan kalau boleh buat. Sebab mereka ni dah lama, orang kata apa, tak diperingatkan perkara ni. Kita macam ni nak sampai kepada mereka melalui cara ni lah. Tapi kalau TikTok tu sampai kepada mereka mudah sangat. Mereka hanya perlu duduk dalam bilik kunci pintu. Kita pun tak tahu apa dia buat dalam tu. Dia takut tu. Baik, balik pada ni. Apabila manusia mengkaji tentang peredaran bulan, matahari ni semua, mereka lihat semua objek ini berputar mengikut arah lawan jam. Bumi berputar tepat sini pun arah lawan jam. Bumi mengelilingi matahari pun arah lawan jam. Bulan kelilingi bumi pun arah lawan jam. Satu yang menarik, termasuklah dengan hal-hal yang melibatkan atom, elektron dan sebagainya, tetap berputar arah lawan jam. Jadi mana datang arah jamnya? Mana datang arah jam kita? Dia ada jam putar. Mana datang arah jamnya? Sebenarnya putaran jam ni datang begini. Kebanyakan tamadun-tamadun dunia dahulu kala sebelah hemisfera utara. Hemisfera selatan ni tak ada tamadun. Tamadun dunia yang awal-awal semua hemisfera utara, termasuklah tamadun Indus, Mesopotamia, apa lagi? Mesir, kan? Semuanya belah hemisfera utara. Orang yang duduk kita belah mana? Hemisfera utara ke hemisfera selatan? Malaysia hemisfera utara ke hemisfera selatan? Bumi ni kan bola, dibahagi dua, garisan khatulistiwa tu. Kita belah atas ke belah bawah agak-agak? Kita atas. Kita hemisfera utara. Sebab garisan khatulistiwa tu lalu dekat Sumatera dengan Kalimantan. Tak kena kita lah. Tapi oleh kerana dia atas sikit, bawah sikit, sebab tu kita cuaca kita khatulistiwa. Kalau duduk ataupun dipanggil cuaca tropika. Kalau atas pada kita dipanggil monsun tropika. Perlis dan ke atas monsun tropika lah. Sebab tu Perlis boleh ada harum manis. Kalau nak kena duduk belah sana, Thailand lah boleh lah tanam buah harum manis tu. Sebab harum manis ni dia tak boleh cuaca macam kita. Dia kena 3 bulan tak hujan. Kita 3 bulan tak hujan. Raya rendah kan. Panggil orang repair aircon. Baik, balik je tadi. Kita sebelah utara juga, tapi kita dekatlah dengan garisan khatulistiwa tu. Kebanyakan tamadun dunia semua di hemisfera utara. Jadi orang yang duduk hemisfera utara termasuk kita akan lihat putaran bayang-bayang adalah putaran jam kita sekarang. Kalau kita letak satu kayu, nanti bila matahari naik daripada timur pagi itu dan terbenam di barat, kita akan nampak ketika matahari perubahan tu, kita akan nampak bayang-bayang kita berputar. Daripada arah timur, kita akan nampak dia putar arah jam. Sama macam ni lah. Kalau kita tengok video ni, sama macam ni. Kalau kita buatlah, tapi kita punya tu condong tu taklah banyak sangat sebab kita dekat dengan khatulistiwa. Kita akan dapat macam ni. Putaran arah jam. So putaran arah jam kita hari ini adalah mengikut putaran bayang-bayang. Sebab kita tak nampak matahari. Yang kita nampak bayang-bayang. Mana boleh tengok matahari kan? Kita boleh tengok bayang-bayang. So melalui putaran bayang-bayang itulah manusia tahu. Manusia diladikan putaran jam kita hari ini seperti itu. Ada orang kata ini adalah tujuan nak melawan. Tak ada. Sebenarnya kerana tamadun-tamadun dunia bermula je di hemisfera utara, maka orang yang duduk di hemisfera utara melihat putaran bayang-bayang adalah sama seperti putaran jam. Sebenarnya dulu tak ada putaran jam tu. Dengan melihat putaran bayang-bayang inilah mereka mencipta jam itu seperti itu. Seperti putaran ini. Kalaulah dulu tamadun-tamadun dunia ni daripada hemisfera selatan, tentulah putaran jam kita berlawanan sekarang. Tapi hemisfera selatan ni mana ada orang sangat dulu. Australia tak ada orang. Apa lagi? Afrika. Entahlah dulu dia ada tamadun ke tidak kan. Kita pun, tamadun kita pun, kalau kita baca sejarah kita pun, saya pernah baca sejarah Nusantara ni sampai tahun 500. Gostan. Sekarang tahun 2024 kan. Gostan sampai tahun 500. Bawah pada 500 saya tak tahu.
Kan Nabi Muhammad lahir kan tahun 571. Tahun tu masih cerita Nusantara ni ada. Bawah pada tu tak dengar cerita, tak tahu. Maksudnya tahun 100 kita kat mana? Maksudnya apa cerita Tanah Melayu tahun 100? Tahun 200? Tahun 300? Tak tahu. Kalau sebelum Masri lagi tak tahu. Tanya orang sejarah lah kot. Dia orang mungkin ada jawapan tu. Kan? Yang orang pergi Perak Men lagi belakang ke, lagi dahsyat. 11,000 tahun yang dulu kan cerita dia. Katanya lah kan. Tapi maksudnya kalau sejarah yang bertulis sampai tahun 500 yang saya jumpa. Bawah pada tu saya tak jumpa. Tapi nak tunjuk kat sini, tu pun bukan di Tanah Melayu. Di Indonesia lah. Di Indonesia. Di Tanah Melayu cerita kita paling kuat, habis kuat pun Melaka lah kan. Kerajaan Melaka lah. Lepas tu kena serang orang Portugis 1511. Yang tu. Itulah yang masuk exam. Bawah pada tu kita pun tak tahu. Nama Sultan kita pun sama-sama je. Sultan Alauddin Riayat Shah. Sagi kat sana pun jumpa kat Sultan Alauddin Riayat Shah. Kat sana pun jumpa kat Muzaffar Shah. Sini pun ada Muzaffar Shah juga. Dan kita jumpa banyak kan sejarah kita. Sejarah kita begitulah. Cerita baru tak ada lah cerita ni. Okay, balik pada ni. So, kenapa jam kita berputar seperti itu? Kerana orang dulu mengikut putaran bayang-bayang. Kenapa pula putaran bayang-bayang kita gitu? Sebab kebanyakan tamadun dunia itu dulu duduk di hemisfera utara. Maka orang yang duduk di hemisfera utara akan melihat putaran bayang-bayang kita sama seperti mana putaran jam kita hari ini. Dulu awal-awal jam mula dibuat adalah jam matahari. Yang mana kita tengok bayang-bayang. Dia kita bahagi kepada 10. Dan 1 jam ketika matahari terbit, 1 jam ketika matahari terbenam. Total jadi 12 jam. Hari ni dah ada orang buat jam bayang-bayang macam ni. Nak tengok rupa jam ni, cantik juga. Kalau boleh beli bagi hadiah boleh lah. Kalau nak beli nak buat jam pergi kerja, tak dapat lah. Mau dia lambat masuk kerja. Ada bunyi tak? Sound ada tak? Dia cetak pakai 3D printer ni. Dia nak buat jam ni, buat hadiah boleh lah. Dia ikut ke sudut bayang-bayang kita lah, condongnya matahari tu. Jadi dia gerak dengan tangan lah. Tapi dia setiap 20 minit. Bila matahari bergerak dia nampak. Ini kalau pakai jam ni nak pergi kerja, memang ramai yang tak datang kerja. Sebab nak tunggu matahari ada dulu. Baru boleh nampak. Tapi nak tunjukkan canggihnya kan. Orang guna, walaupun dah teknologi canggih macam ni pun, orang masih tengok juga jam bayang-bayang ni. Menarik lah, boleh tengok. Baik. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan segala yang telah dijadikan oleh Allah yang beredar, yakni berpindah randah, bayang-bayangnya ke kanan dan ke kiri pada pagi dan petang, dengan keadaan tunduk menurut peraturan dan kehendak Allah, sedang mereka merendahkan diri. Ini ayat Allah suruh, tidakkah mereka melihat dan memikirkan segala yang telah dijadikan oleh Allah yang beredar, yakni berpindah randah, bayang-bayangnya ke kiri dan ke kanan. Maknanya Allah suruh kita tengok bayang-bayang. Sebab tu apabila kita belajar tentang Al-Quran, dia tak sama dengan kitab lain. Sebab saya duk baca juga kitab lain tu. Dia tak ada macam ni. Al-Quran saja yang ajar kita suruh tengok langit, tengok bayang-bayang, tengok bulan, tengok segala-gala tu dalam Quran suruh tengok. Malahan dalam Al-Quran juga bercerita tentang neraka, tentang syurga, tentang hari akhirat. Dalam kitab mereka tidak ada. Sebab mereka tulisan tangan manusia. Kitab mereka adalah karangan manusia. Macam mana manusia tu nak karang tentang neraka? Dia pun tak pernah pergi. Macam mana dia nak karang tentang surga? Dia pun tak pernah pergi. Dalam Al-Quran ada. Sebab Al-Quran bukan karangan manusia. Al-Quran turun daripada Allah Azza wa Jalla. Pemilik alam ini. Pemilik sekalian alam. Sebab tu boleh ada cerita di situ. Cuba Al-Quran cerita tentang kepentingan untuk kita menyembah Allah lah. Semata-mata. Yang lain adalah utusan. Macam mana mereka boleh menyembah utusan pula kan? Jadi itu. Ini antara yang saya lihat menariknya dalam Al-Quran. Selain pada itu, Al-Quran juga mengajar kita untuk berfikir tentang perkara ini. Sebab apabila mana mereka mengatakan kalau benar Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan, kenapa tidak diceritakan tentang masa depan? Ada mereka yang tak tahu, iaitu sains dan teknologi itulah. Dalam Al-Quran suruh tengok bayang-bayang. Apabila manusia tengok bayang-bayang, keluarlah teknologi, keluarlah matematik. Macam mana nak mengira sesuatu menggunakan panjang pendek bayang-bayang. Itulah ilmu masa depan. Cuma perkara itu jarang orang kata diceritakan dalam masyarakat kita.
Oleh sebab itu, apabila orang tu kata, kalau betul Quran tu tentang wahyu Tuhan, maka cerita masa depan, kita pun hang, tak boleh nak cerita. Sebab cerita tentang Al-Quran, sains dan wahyu sains ni kurang diceritakan. Yang banyak kita cerita tentang dosa pahala tu kan. Itu betul, bagus. Cuma apabila mereka menuduh sampai tahap itu, kita tak mampu nak jawab. Bagi kita tak ada ilmu tu. Dia ni bulatan. Kebanyakan bulatan di dunia ni ikut arah lawan jam. Negara kita arah jam. Kalau masuk arah lawan jam, kemalangan kan. Jadi kita arah jam. Kalau di luar negara, arah lawan jam. Yang merah ni semua arah lawan jam. Siapa yang pernah duduk luar negara, memandu tahulah kan. Kalau yang di dalam ni, yang biru ni, yang masuk negara kita lah. Yang ni arah jam. Menarik ya, menarik tu tengok. Tanpa, sama ada kita sedar atau tidak, kebanyakan acara sukan, semuanya arah lawan jam. Sedar benda tu. Kita tengok balapan kan, semua lari arah lawan jam. Baseball, sama ada cycling, semua arah lawan jam. Sebenarnya pada awal sukan dibuat, larian ke apa cara balapan yang mengikut pusingan ni adalah pusingan arah jam. Namun pada tahun 1913, mereka buat kajian. Mereka dapati arah jam lebih memenatkan berbanding dengan arah lawan jam. Menarik kan? Arah jam tu lebih penat berbanding dengan arah lawan jam walaupun jaraknya sama. Mereka kaji dari sudut sains, mereka dapati ada satu daya dipanggil daya emparan. Bahasa Inggeris dipanggil centrifugal force. Yang mana daya itu kalau kita lari arah jam, dia menolak kita jatuh. Jadi bila kita terpaksa berlari sambil menjaga balancing, jadi penat. Tapi kalau kita lari arah lawan jam, daya tu menolak kita tegak, tak jatuh daripada sini. Jadi kita boleh berlari aja tanpa menjaga balancing. Jadi di situ menunjukkan fizik lah. Dan akhirnya arahan pada tahun 1913, arahan telah dikeluarkan supaya semua acara sukan yang melibatkan putaran semua ditukar kepada arah lawan jam. Sebab tu hari ini semua acara sukan arah lawan jam. Dan dewan pun tukar arah bulatan pun semua arah lawan jam. Roundabout semua. Kita maintain lagi arah jam. Dewan semua tukar. Wah, kalau kita tengok kan, kita kata kita dulu diperintah oleh British. British pun arah lawan jam. Kenapa kita arah jam? Kan? Kita pun, mungkin kita kena Jepun kot. Jepun arah jam kan? Mungkin. Tapi nak tunjukkan, kalau alasan kita dulu arah jam tu kadang kita diperintah oleh British. Tak, British. Ini semua Eropah ni. Kecuali satu ni lah. Semuanya arah lawan jam. Kat situlah menarik. Sedangkan perkara itu kita telah lakukan sejak zaman Nabi Ibrahim tadi. Iaitu kita berputar arah lawan jam. Maknanya bukanlah mereka lah yang paling awal yang menemui benda ni. Iaitu pada tahun 1913. Lagi 9 tahun, genaplah 100 tahun. Kan? Mereka jumpa perkara ni. Sedangkan kita telah laksanakan arah lawan jam ni sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Tapi tidaklah menjadi kita lah orang pertama menyatakan kepada mereka bahawa arah lawan jam itulah yang paling baik untuk manusia. Sebab siapa yang menyuruh kita ikut arah lawan jam ni? Tentulah pencipta kita, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lah yang paling tahu apa yang paling baik untuk hamba ni. Kalau kita kurang berfikir, kita dulu punya style, kan style orang dulu kan ikut je. Style orang dulu ikut je, selamatlah. Style kita dulu begitu. Betul juga, orang dulu banyak nak tanya, payah juga kan. Hari ni kalau banyak nak tanya, kena marah kan. Tambah kalau tanya banyak, mana dalil lagi banyak orang marah kan. Tapi maksud dia, kalau tanya tu, kalau bagi saya sebagai seorang pensyarah, kalau tanya tu jawab je lah. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Itu je. Jangan bila tanya tak tahu, marah pula tak boleh. Kalau tak tahu, jawab, saya pun tak tahu. Terima kasih lah tanya. Nanti saya carilah jawapan. Kan? Itu tandanya kita belajar baru. Janganlah marah pula. Kadang ada murid tanya, saya pun tak terfikir. Awak tolong cari tak? Pusat arah balik kan. Tolong cari. Minggu depan saya tak tahu. Siap seorang satu cari jawapan. Dia belajar, kita pun belajar. Itu dua hala. Tapi kalau dia tanya tak boleh, kacau. Tapi nak tunjuk kat sini, amalan putaran arah lawan jam telah lama orang Islam buat. Sebab tu apabila hari ini para saintis, para penyelidik, ilmuwan, apabila mereka mengkaji apa yang paling baik untuk manusia, alangkah terkejutnya mereka, apa yang baik itu telah menjadi amalan orang Islam.
Seperti saya pernah cerita yang tempoh hari kan, tentang orang yang kerja kedai dobi kan, yang mana dia nak muntah bila mana setiap kali orang non-Muslim hantar pakaian dobi tu yang berbau, bau hancing semua tu lah. Tapi bila dia tanya kenapa pakaian orang Islam elok, rupanya orang Islam kata apa? Kami dari dalam agama telah mengajar kami tentang istinja. Maka kami akan pastikan basuh betul-betul, baru kami akan pakai semula. Akhirnya dia masuk Islam kerana peristiwa itu. Maknanya bila mereka melihat apa yang paling baik untuk manusia, baru mereka sedar yang paling baik itu telah lama dipraktikkan dalam ajaran Islam. Begitu jugalah. Hari ini mereka lihat apa putaran yang paling baik untuk manusia, dan mereka dapati putaran yang paling baik untuk manusia adalah arah lawan jam. Dan perkara itu telah lama dipraktikkan dalam Islam melalui ibadat haji. Okey. Cerita tentang masa. Kan? Satu surah Allah turunkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam ayat ni Allah kata demi masa. Kan? Orang Melayu katakan masa itu emas. Sebenarnya masa tu lagi mahal pada emas. Emas boleh beli lagi, masa tak boleh beli. Kalaulah boleh beli masa, saya teringin nak beli masa yang masa mana ayah saya masih ada. Kan? Sebab masa ayah saya masih ada, saya masih susah. Sekarang saya dah senang sikit. Tapi ayah saya dah tak ada kan? Kalau boleh saya nak bawa dia pergi jalan kan? Tapi tak boleh dah beli dah. Tapi Allah bagi saya masih ada mak kan? Jadi saya tengok mak je lah sekarang ni. Kalau masa tu boleh belilah. Jadi masa tu jauh lebih mahal pada emas kan? Walaupun orang Melayu kata masa itu emas kerana berdasarkan keadaan ketika itu, yang paling mahal itu emas. Tapi hari ni orang dah tahu lagi mahal pada masa tu, lagi mahal pada emas. Kalau lah boleh beli masing-masing di sini, saya tahu mesti nak balik pada satu masa yang mana masa tu nak ubah balik. Tapi apakan daya, mana boleh kan? Allah kata demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Betul, dengan masa mana kita pernah untung? Rugi je lah kan? Ada je kita buang masa kan? Ada je lah kan? Kadang-kadang Allah kalau buat itu belajar ni pun bagus, kalau itu buat ni mesti kita dah kata gitu lah. Kalau dari dulu aku hafal satu perkataan, mungkin hari ni aku dah banyak perkataan. Kalau aku dulu hafal satu hari satu ayat, hari ni dah sampai dah Quran. Selalu kita akan kata gitu, tapi dia akan habis gitulah masa tu. Masa tu kan habis begitu ya. Kecuali mereka atau orang-orang yang beriman dan beramal soleh, iaitu sentiasa nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. So masa ni sangat mahal, sangat penting, sehingga menjadi satu surah dalam Al-Quran. Oleh kerana manusia yang berakal ini takut tergolong dalam orang-orang yang dikatakan orang-orang yang rugi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Oleh kerana kita tak mahu tergolong dalam orang-orang yang rugi, maka manusia mencipta alat. Yang mana alat itu dipanggil jam. Saya dah sampai ke tajuk ni? Dah ke? Belum ya. Saya confused. Banyak nak surau. Lupa. Dia cipta satu alat, dan alat itu kita panggil jam. Saya dah pernah tanya kat pelajar yang manusia mencipta satu alat untuk memantau masa. Apa nama alat tu? Diam je budak-budak. Tiba-tiba seorang kat tangan. Jam. Betul jam. Dia punya takut. Dia ingat alat tu macam apa benda lah. Saja je saya buat gitu kan, supaya nak tengok dia lah. Jadi ni antara jam yang dicipta lah. Antara jam yang awal jam matahari, yang gunakan bayang-bayang. Yang kedua jam air. Jam matahari ni saya rasa tak ada lah kat sini. Ada orang buat besar. Yang kedua jam air. Jam air lagi tak ada lah. Jam pasir. Jam pasir ni bukan nak tahu pukul berapa. Dulu orang tengok jam bukan nak tahu pukul berapa. Dulu orang guna jam untuk tahu tempoh masa. Contoh saya datang kat sini, saya nak berceramah. Saya ada jam pasir. Katalah jam pasir saya tu 1 jam. Maka saya pusing. Saya berceramah. Tengok pasir tu habis, saya berhenti. Sejam dah saya cakap. Dulu guna untuk tempoh. Kan setengah-setengah kita pergi kedai syarikat besar, bos-bos dia, CEO tu kan dia ada jam pasir kat depan tu. Bila kita nak cakap dengan dia, pak dia pusing. Awak ada 5 minit nak cakap. Oh, nampak macam berjaya, nampak macam bergaya kan. Awak ada 5 minit cakap, dia pun pusing jam pasir tu. Kita pun jenuh nak menerah kat dia 5 minit. Tengok jam pasir tu duduk tunggu kan. Dulu orang guna jam untuk tengok tempoh. Bukan macam sekarang. Jam orang tengok pukul berapa. Sekarang pukul berapa? 7.59. Mana ada dulu macam tu. Tak ada orang tahu nak buat macam tu. Orang tengok daripada
tempoh. Antara lagi jam bandul. Mana jam bandul sini? Tak ada. Ni dulu kalau ada jam bandul ni ke rumah orang kaya kan? Ada. Kan? Kadang-kadang masjid pun ada. Masjid kaya lah. Letaklah surau satu. Nampak simbolik kekayaan tu. Jam bandul. Tu pun kadang-kadang hilang dia punya tu. Letak senduk pula. Ada juga orang kreativiti orang kampung kan. Dia ambil tengok jam orang kaya rosak, dia buang, dia ambil, dia ubah, tukar benda tu dengan senduk kan. Janji bergerak kan. Saya kata ada juga orang macam ni. Satu lagi jam lilin. Pernah tengok jam lilin ni? Jam lilin ni dia letak paku dekat lilin tu. Lepas tu bawah tu plate. Plate tu daripada logam. Bila sampai api tu dekat paku tu, paku tu kan jatuh, keletap bunyi. Jadi di antara bunyi paku dengan paku tu 30 minit. Keletap jatuh. Jadi kalau contoh saya duduk ni, keletap jatuh. Dah 30 minit dah saya cakap. Keletap dah sejam dah saya cakap. Berhentilah. Orang dulu begitu. Dia guna jam tu. Kreatif lah orang dulu. Kreatif lah. Sebab tak nak tergolong dalam orang-orang yang rugi seperti mana yang nyata dalam Al-Quran itu, maka manusia mencipta jam. Sebab itu saya mengatakan tadi bahawa hebatnya Al-Quran itu, ayatnya juga membawa kita untuk membangunkan sesuatu. Apabila manusia teliti, di kalangan kita selalu cakap demi masa. Tapi bagi orang yang cerdik pandai, macam mana nak jaga masa? Cipta jam. Cipta jam, cipta aktiviti supaya masa tu terisi. Bukan hanya sekadar laungan slogan saja kan, tapi dia macam tu. Dulu dia jatuh ketam. Hari ni dah ada dah, kita boleh tak timer. Tidak kan? Saya pernah kursus dekat UNICEF dengan sahabat saya, kami tak balik, kami tidur dekat lab. Dia tidur dalam bilik. Bilik pun bukan ada katil pun, atas lantai je. Toto. Saya tidur atas sofa. Masa tu subuh lewat sikit, subuh 6 suku. 6.10 macam tu lebih kurang. Saya kata kunci jam 5.30. Dia kunci pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi bunyi lah. Tidididit. Bunyi dekat dia. Saya yang duduk dekat sofa luar tu tak aman. Kan? Saya kata, tak bangun lagi dia ni. Saya pun ambil jam. Saya pergi ke dia, saya ambil jam tu, saya letak tepi telinga dia. Lepas tu saya pergi tidur balik. Tidididit. Tak bangun juga. Dah meninggal ke dia kata kan. Buat tak tahu je. Saya pun pergi gerak dia lah kan. Kau dikunci jam untuk engkau, untuk aku, saya kata kan. Lepas tu bila dia dah bangun semua, dia kata, memang dia kunci untuk saya. Kata. Supaya saya gerak dia. Dia memang takkan bangun dengan jam. Dia kena gerak. Dan kali kunci lah 5.30, saya pun gerak lah engkau. Dia kata, saya tak tidur daripada pukul 4 sampai 5.30 kali tidur. Disebabkan jam tu kan. Saya tahu, saya kata, kalau kunci lagi balas dia, kau buang jam tu keluar. Dia kata. Dia sakit hati tu. Nak tunjukkan, walaupun jam dah canggih sampai hari ni, manusia pula ada masalah. Tu kepada anak-anak kita kunci jam kan. Tidididit. Jiran yang bangun. Bukannya anak kita yang bangun. Jiran yang bangun. Jadi saya kata kepada anak, tak payah kunci jam lah. Biar abah gerak lah. Malu abah dengan jiran tu kata. Orang kalau bunyi jam tu 3-4 kali bangun lah. Ni kalau sampai dah setengah jam ni tak bangun-bangun juga. Malu dengan jiran dia. Jiran pun tension. Yelah rumah jiran kan dekat-dekat kan. Bukan jauh pun kan. Dengar kan. Ni contoh jam dululah. Jam. Kalau nak tengok rupa jam ni kita boleh tengok di zaman sekarang punya jam. Jam sekarang dah canggih. Yang kurang sekarang apa? Orang ikut jam. Ni jam yang awal lah. Yang paling tertua lah. Jam menggunakan bayang-bayang. Orang bagi jam matahari kan. Kebanyakan tamadun dunia semua daripada hemisfera utara. Termasuk Mesir. Mesir ni hemisfera utara juga. Dia 10. Sejam awal tu untuk terbit. Sejam yang terakhir tu untuk terbenam. Jadi total 12. Ni jam air. Nak tunjukkan betapa manusia memikirkan tentang masa. Sebab takut tergolong dalam orang-orang yang rugi. Ni timer bunyi. Ni jam-jam lilin tadi yang saya kata tadi kan. Itu pun orang bijaksana letak paku tu jatuh letak. Ni mechanical clock.
Di Malaysia ni kalau kita nak tengok jam yang paling tepat kat mana? Kat Malaysia. Jam yang kita jadikan jam piawai dekat mana? Tu dekat pintu masuk Sirim tu. Dekat Shah Alam. Dia ada jam kat tu. Bolehlah pergi kat situ set jam. Orang dulu-dulu kalau dia nak set jam dia akan duduk dekat depan televisyen setiap kali waktu berita. Kan waktu berita tu dia akan tunjuk gambar jam kan. Arwah ayah saya suka duduk itu. Duduk itu cek jam dia. Tak sama. Saya kata apa hari-hari buat? Saja nak tengok. Pastikan. Betul. Tak ada apa tak begitu. Saya kata kan. Orang hari ni jam lari 5 minit. Tak kisah. Malahan dia jadikan jam dia lah. Jam saya baru pukul 9. Nampak? Sampai tahap begini manusia memikirkan supaya tidak tergolong dalam orang-orang yang rugi. Sampai satu saat tu pastikan dia betul-betul satu saat. Kalau orang tak pernah kisah, hilang satu hari pun tak heran. Kan? Tapi kalau orang yang kisah, lari pun. Sebab tu orang kata saat penting ke? Penting. Cuba kita punya soalan teka-teki. 5 saat dari sekarang. Oh penting. Cuba kita jawab exam. Masa tinggal lagi 5 minit, berpeluh dah. Kan? Penting. Tapi bagi orang yang tak pernah peduli masa, dia tak kisah. Dia tak pernah kisah. Kalau orang yang pedulikan masa, setiap masa itu penting. Sebab itu saya suka mentaliti orang yang businessman. Walaupun dia kerja makan gaji, macam saya kerja makan gaji. Tapi saya suka orang yang ada mentaliti businessman. Sebab orang mentaliti makan gaji ni, saya bukan cakap pasal orang makan gaji, saya cakap mentaliti dia. Kalau saya tengok orang dulu-dulu, dia bila nak buat apa pun, dia akan kata tunggu gaji. Saya orang dulu kan, apa pun tunggu gaji. Contoh dia tak beli barang lah. Ada orang tu kata ni ada offer barang ni, murah ni. Dia contohlah ni ada barang murah ni kata ni. Saya jual murah ni. Berapa ni? Harga asal 800, saya jual 200 je. Aku nak bila? Tunggu gaji. Bila gaji? 14 hari. 14 hari gaji. Orang tu nak jual murah sebab nak pakai duit sekarang kan. Ni 14 hari. Tapi bagi orang yang ada mentaliti bisnes, setiap hari tu, setiap masa tu sepatutnya ada penghasilan. Kalau bagi orang yang mentaliti bisnes, kalau orang nak jual ni, boleh bagi masa esok. Esok aku beli. Macam mana aku nak cari duit? Ni ada masa ni aku cari lah. Maknanya dia boleh cari. Saya semalam saya dengar satu talk daripada Afrika. Seronok juga dia kata. Kita belanja duit hari-hari, tapi kita cari duit sebulan sekali. Dia kata. Maksud saya makan gaji tadi itulah. Dia kata kan. Kenapa kita belanja duit hari-hari, tapi kita dapat duit masuk kita sebulan sekali je. Maksudnya kita tunggu duit masuk. Sedangkan kalau kita belanja duit hari-hari, kenapa kita tak bawa duit masuk pun hari-hari? Maksud saya di sini, bagi orang yang ada mentaliti bisnes, dia akan pastikan setiap masa atau hari itu akan ada penghasilan. Contoh, saya tanya pada pelajar saya, awak dah belajar sampai SPM kan? Dah. Sekarang awak tengah buat diploma, ya betul. Tengah buat degree, ya betul. Saya nak tanya awak, kalau hari ni saya tanya awak dengan ilmu yang awak dah belajar daripada sekolah rendah tu, sampai awak ambil SPM ni, ataupun tengah belajar degree ni, boleh dah awak mendapat RM10 sehari? Dia tengok muka saya. Sepatutnya boleh lah, dia kata. Sepatutnya boleh. Tapi kenapa tak berlaku? Entah, dia kata. Maknanya, saya nak tunjuk pada dia orang ni, ilmu banyak dah belajar daripada sekolah rendah. Kita ambil lah umur 6 tahun tu, tadika, sampai lah umur 17 tahun. Boleh dah awak menghasilkan sekarang 18 tahun dah. Boleh dah awak menghasilkan RM10 sehari? Dia kata sepatutnya boleh. Tak boleh kata tak boleh. Takkan tak boleh RM10 sehari? Macam teruk sangat pula kalau tak boleh, dia kata kan. Maknanya dia sedar 24 jam Tuhan bagi, takkan RM10 pun tak boleh buat. Sedangkan yang datang kerja kat negara kita ni, dia boleh buat pendapatan satu hari 400, satu hari 500. Bangladesh yang datang mesti rumput rumah saya tu. Saya kata berapa ni? Saya kata dia perlukan rawatan untuk anak dia. Berapa Pak? Dia kata 4,000 selamba je dia dapat. 4,000 sebulan selamba je dia dapat. Dia kerja dia bukan susah sangat. Dia mesti rumput je. Lepas tu dia berkebun, dia kata. Dia pantang ada kerja, dia cakap lah. Jadi dia tahu dia datang kat Malaysia bukan untuk rehat. Dia datang untuk kerja kan. Jadi dia buat lah. 4,000 sebulan. Orang kita baru gaji minimal 1,700. Baru duk fight gaji minimal 1,700. Dia pun pelik. Apa 1,700 kan? Mesti dia pelik.
Kita selamba je 4,000 dekat sini. Itu pun bukan dia kerja rajin sangat. Dia kata, malam dia rehat je. Siang dia kerja. Dia boleh dapat 4,000 sebulan. Tu saya nak tunjuk kat situ lah. Kalau ada orang ada mentaliti tu. Jadi kita kena tukar mentaliti tu. Sebab tu saya setuju dengan satu budak tu. Dia kata, pelajar kita sanggup makan Maggi. Dia kata. Dia kata lah, saya ambil ayat dia lah. Pelajar kita sanggup makan Maggi. Nampak susah. Sedangkan dia boleh layan anime tu. Cerita Jepun ke Korea tu berkejam-kejam. Maknanya dia boleh habis masa dia yang banyak tu untuk layan movie daripada dia cari pendapatan. Tu dia nak bagi tahu begitu. Rela makan Maggi lagi dia kata. Dia saya ambil quote ayat dia lah. Saya setuju juga ayat tu. Dia rela makan Maggi lagi kerana nak layan anime. Sedangkan orang lain berdiri boleh kerja dapat duit banyak. Saya dulu sambil belajar sambil kerja. Sebab tu saya tak kisah sangat bila orang cerita benda ni. Dulu saya kerja. Saya belajar degree, saya jadi lab demonstrator, saya ngajar tuition malam. Malam saya keluar malam ni pergi ngajar tuition. Balik saya boleh buat benda tu. Tu saya nak cerita kat ni demi masa tadi tu. Manusia ni kalau compare dengan masa memang rugi lah. Pelajar dia boleh habis masa layan benda tu. Saya tanya, buat apa? Boleh duduk dalam bilik lama, tak ada apa penghasilan. Kan? Boleh. Kawan saya boleh tidur, sedar-sedar dia beritahu saya, aku hilang 1 hari. Saya tak faham apa maksud hilang 1 hari. Rupanya dia tidur 25 jam. Saya kata dia tak sembahyang. Tak sembahyang lah dia tidur. Astagfirullahaladzim. Boleh. Tak ada rasa apa-apa. Ada orang setiap hari tu mesti ada penghasilan. Sebab tu dah bila Allah kata demi masa, manusia rugi. Sebab tu kalau kita tengok, ada orang, Allah itu maha adil, semua orang dia bagi masanya sama. Mana ada orang dapat 25 jam, semua dapat 24 jam. Kan? Tapi ada orang dengan 24 jam itulah, dia boleh sempat jumpa saudara mara dia boleh sempat jumpa rakan kawan-kawan lama dia boleh. Dengan 24 jam, maksud saya dengan masa yang ada. Dia boleh jumpa, dia boleh ke, apa orang kata, aktiviti agamanya, dia boleh dengan aktiviti kerja dia, boleh bawa keluarga berjalan, boleh menulis, boleh mencipta dengan masa 24 jam. Sedangkan ada orang, bila kita tanya, mana sempat, tak sempat aja hidup dia. Tak ada lah yang ni, aduh, apa 3 hari, dia tak boleh buat apa pun. Ada orang bila kata, berapa lama ni? Boleh tak nak bayar? Kata nak bayar boleh. Berapa? Bagi saya 3 hari. Kalau orang yang makan gaji, saya bagi awak 3 hari. 3 hari mana boleh, gaji saya lambat lagi. Dia akan kata gitu kan. Kalau dia akan kata begitu. Sebab apa? Mentaliti dia akan kata, tak tunggu duit, tunggu gaji. Dia style dia gitu. Tapi hari ni, sejak PKP hari tu, manusia dah lain sikit. Rata-rata di kalangan kita dah tahu dah. Selain pada kerja hakiki makan gaji tu, kena ada alternatif lain. Tu kadang-kadang musibah yang Tuhan bagi tu untuk mengubah manusia. Ada juga musibah tu menjadikan manusia tu lagi jatuh, terus tak nak kerja, tu harap tu zakat dia. Ada juga orang bagi 600 bulan, lepas berapa lama orang turun jadi 500, serang masjid. Kenapa 500? Mana lagi 100? Dah macam duit dia pula kan. Dia buat macam tu gaji dia. Tapi ada setengah orang yang saya jumpa, dulu dia hanya satu kerja makan gaji, tapi selepas berlaku PKP, dia terus buat kerja dan dia maintain. Dan ada orang, kalau sama ada pernah dengar atau tidak, ada orang ketika PKP jadi jutawan. Kalau dia tak jutawan pun, dia jadi lebih senang lah. Dulu dia mungkin dulu mungkin simpanan pun tak berapa nak ada. Tapi selepas PKP, dia berubah diri dia dan ada simpanan puluh-puluh ribu, mungkin ratus ribu ada dalam akaun dia. Kerana apa? Melalui fasa tu, dia berubah. Sebab tu manusia yang boleh berubah dengan keadaan zaman ni, insya-Allah dia baik. Demi apa, nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran, nasihat-nasihati supaya menetapi kesabaran. Kalau manusia tak boleh ubah, jadi dinosaur. Ubah. tak boleh adapt dengan masa, ini mati. Ni jam air. Nak tengok jam air ni ada lagi kat luar negara. Ni rupa jam ni. Ada rezeki boleh pergi tengok lah. Besar jam dia. Ni jam ni dia setiap 2 minit. Sekarang dia pukul 3.59, dia nak tukar jadi 4. 3.59 nak tukar jadi 4. So yang ni akan kurang sampai jadi 2. Sini akan jadi 4. Sekarang dia tengah penuhkan balang ni lah. Dia penuh. Yang ni akan turun. Jadi air yang lebih ni akan letak akan masuk di bawah ni. Dia ada balang ekstra untuk simpan air yang lebih. Ini jam dulu lah.
Ini kalau ada pun orang ambil gambar je lah kot kan. Tak adalah orang nak beli sebesar-besar ni duduk dalam apa? Dalam rumah. Sekarang dia turun ni. Ni sekarang dah dapat 4. Ini akan turun sampai 2 minit. Jadi 4 2 minit. Lepas tu 4 minit, 4 6 minit, 4 8 minit, 4 10 minit. Dia setiap 2 minit. Saya nak tunjuk balang di bawah ni sekejap. Ini jam air. Pernah tengok? Kat Malaysia tak ada lah. Kalau pergi luar negara, dia pun saya tak pasti dekat library ke? Dekat shopping complex ke? Sekejap dia tunjuk balang di bawah. Ni balang ni bel ni. Lepas tu apa lagi jam yang manusia cipta? Antara lagi jam yang manusia cipta adalah jam ni. Jam gajah. Ni pernah tengok? Dulu ada pameran Tamadun Islam. Ada tunjuk jam gajah ni. Jam gajah ni antara yang membangunkan jam gajah ni adalah seorang engineer. Namanya Al-Jazari. Juga diberi gelaran sebagai bapa robotik. Ni saya tulis dalam buku saya ni. Jam ni dia international level lah. Sebab tu dia ada macam-macam budaya. Gajah ni India, naga ni China, burung ni Spain. Dia international lah. Okey, apa yang menariknya tentang jam gajah ni? Sebab Al-Jazari ni bila dia guna jam ni, benda-benda binatang ni bergerak. Sebab tu dia diberi gelaran bapa robotik tu. Berdasarkan timer. Dalam perut gajah ni ada tangki air. Ni bukan gajah betul, ni gajah patung. Dalam perut gajah ni ada tangki air. Dalam tangki air ada air. Di atas tangki air, di atas air tu saya letak ada gayung lah. Yang mana gayung tu dia berlubang di bawah. So perlahan demi perlahan air masuk. Bila air masuk, gayung tu akan tenggelam. Pada gayung tu disambung satu tali pergi ke menara ni. Di atas menara tu dia ada bola yang banyak. Apabila gayung tu tenggelam jatuh, tali tu akan tarik melepaskan bola tu jatuh. Bila bola tu jatuh pada satu gear menyebabkan burung di atas ni berputar. Dan bola tu akan turun macam jongkang-jongkik lah. Jatuh ke mulut naga ni. Naga ni akan turun ke bawah, melepaskan bola. Dan ekor dia akan tarik balik gayung tu naik ke atas. Orang kat dalam tu akan ketuk ketang. Dang, dang, dang. Satu ketukan tu 30 minit. Saat ni gayung tu pelan-pelan pula tenggelam. Sekali lagi buat. Dang, dang, 30 minit lagi. Jadi kalau kita duduk rumah orang, dam, dam, dam tu 30 minit. Bunyi sekali lagi, dam, 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 dah 1 jam. Tak kerti balik lagi lah. Macam tu kan lebih kurang. Orang boleh tahu lah. Dah lama dah melepak orang-orang ni. Macam tu lebih kurang. Jom kita tengok sikit video dia. Macam mana fungsi jam ni. Kita tengok. Menarik. Pernah tengok tak pernah? Manusia takut tergolong dalam orang-orang yang rugi. Seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Maka manusia memikirkan bagaimana mencipta jam yang paling tepat dan memberi manfaat kepada ramai manusia. Besar tak jasa Al-Jazari ni? Ramai manusia dapat tahu pukul berapa, dapat tahu masa. Dalam perut gajah tu ada tangki air. Dia macam tu. Saya panggil ni gayung ke? Tak tahu nak panggil apa. Dalam bawah dia ada lubang. So dia akan tenggelam lah. Air masuk, dia akan pelan-pelan tenggelam. Tali ni bersambung dengan menara yang atas tu untuk melepaskan bola di atas sana. So dia tenggelam. So bila dia jatuh, dia tarik, dia lepaskan bola yang ada di atas. Bola ni akan tarik, bola tu jatuh. Bola jatuh dekat satu gear ni, menyebabkan burung di atas tu berputar. Dia macam jongkang-jongkik sikit. Masuk dalam mulut naga. Dan tarik balik. Apa tu, gayung tu naik ke atas balik. Lepas tu pelan demi pelan gayung tu tenggelam balik. Setiap 30 minit berlaku benda tu. Hebat lah. Engineer dulu mencipta kan. Inilah yang kita nak anak-anak kita cipta kan. Ni mechanical punya konsep lah Setiap 30 minit akan buat. Jadi setiap kali 30 minit orang akan dengar bunyi loceng. Tang, tang, tang. 30 minit. Orang tahu dah berdoa apa. Menarik kan? Ni antara yang saya nak tunjukkan lah. Antara yang menarik tentang jam ni.
Yang ni kalau nak tahu tentang jam lagi, jam ni, jam Babylon. Pernah tak kita tanya, setiap 0 sampai 59 saat jadi 1 minit. Lepas tu 0 hingga 59 minit jadi 1 jam. Mana datang 0.59 tu? Kenapa kira dia sampai 59? Itu yang kita belajar asas, nombor asas 2, 01, 01. Asas 2, binary. Kalau oktal, asas 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau desimal, 0 sampai 9. Kalau hexadesimal, 0 sampai 15. Itu pun 10 jadi A, 15 jadi F. Ada satu lagi nombor hexadesimal, nombor asas 60, 0 sampai 59. Katanya dia bermula daripada orang Babylon lagi, zaman Namrud lagi. Benda ni dia ambil kira. Ni rupa dia. Jam dia macam ni. Satu ni saya panggil togel lah ni. Satu ni satu, dua lah, 9 9, 10 jadi bentuk mata. Kalau 11 satu mata satu ni. Satu togel lah betul. Jadi sampailah 59, 5 mata, 5 togel, 59. Saya panggil togel lah, tak tahu panggil apa kan. Kalau nak tengok jam ni ada lagi orang buat, tapi satu je lah. Ada ke saya terangkan satu tempat tu kat Mosti? Di Google, kat Shopee, kok ada jual. Mana ada, dia kata. Orang tu pun buat satu je kan. Untuk tunjukkan. Ni rupa dia. Sekarang pukul 10. Ini 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20. 2 mata. 21, 22. Jadi 10, 12 minit, 26 saat. Macam tu lah. Kalau ada jam ni nak beli lah. Ni zaman. Ini kalau jam ni ada lagi ramai orang lambat datang kerja. Salah baca. Menariklah. Jam yang menarik untuk kita belajar. Saya nak tunjuk bagaimana inovasi jam tu. Orang ubah, orang buat jam kan. Bagi orang yang tak mahu tergolong dalam orang-orang yang rugi. Orang hari ni set masa dekat rumah 5 minit awal. Tapi bila pergi kerja, contohnya dia set 5 minit awal. Patut dia pergi dah keluar rumah pukul 9. Itu dah pukul 9. Alah, tu lah awal 5 minit. Baik, tak payah set kalau gitu. Orang kalau set tu, ikut yang kita set lah. Sekarang dah pukul 13. Ada juga orang macam tu. Dia set 15 minit awal. Dia kata tu dah pukul 9 dah jom. Alah, itu jam tu cepat 15 minit. Kalau macam tu, tak payah set. Dia kata, baik asal je. Tujuan kita set 15 minit awal tu, kita ikut dia lah. Contoh saya nak keluar pukul 9. Saya set jam tu 15 minit. Jadi pukul 9 jam saya keluar lah. Walaupun sebenarnya saya keluar 15 minit awal. Itu tujuan dia. Kalau saya set macam tu, sampai tu, dia 15 minit awal. Baik tak payah, saya kata dia. Baik tak payah set. Ini contoh dia. Baik, antara sebagai penutup hari ni, saya nak tunjukkan tentang ini. Dan mereka meminta kepadamu, yakni Nabi Muhammad SAW, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surah Al-Hajj ayat 47. Sehari di sisi Tuhan adalah 1000 tahun menurut perhitungan kita. Kita nak bawa kepada matematik. Saya nak ajak main matematik sikit. Sehari di sisi Tuhan 1000 tahun ikut kiraan kita. Kita anggaplah sehari itu 24 jam. Jadi sehari selama dengan 1000 tahun. Kita bahagi 2. Jadi berapa? Jadi setengah hari. Betul? Setengah hari bersamaan dengan 500 tahun. Bahagi lagi. Jadi 6 jam. Setengah hari kan 12 jam. Bahagi lagi jadi 6 jam. 6 jam sama dengan 250 tahun. Bahagi lagi. Jadi 3 jam. 3 jam sama dengan 125 tahun. Bahagi 2 lagi. Jadi 1 jam setengah. Iaitu 62,5 tahun. Ataupun 62 6 bulan. 62 tahun 6 bulan. Itulah anggaran umur Nabi Muhammad SAW. Dan itulah umur kita pun hari ini. 63 tahun. 70 tahun. Maknanya kalau orang yang hari ini hidupnya 63 tahun atau 60 tahun. Bermakna di sisi kiraan Tuhan baru 1 jam setengah saja dia hidup kat bumi ni. Saya 45 tahun. Maknanya saya baru hidup dekat bumi ni sejam. Kalau ikut kiraan Tuhan. Kalau orang yang 80 tahun, maknanya dia hidup dekat bumi ni 2 jam. Tak adalah lama mana pun kita hidup dekat bumi ni ikut kiraan Tuhan. Yang ramai duk minta azab dicepatkan tu kan. Pada ketika itu. Tak lama mana pun. Sebab tu, tak lama pun kalau ikut kiraan Tuhan, kalau ikut pandangan Tuhan, kita hidup dekat bumi ni sekejap.
Tapi yang sekejap itulah manusia sempat nak bercakaran, sempat nak bermalas-malasan, sempat lagi nak buat benda-benda larung. Kan? Sedangkan tempoh masa yang kita hidup, yang kita kata lama itu, tidaklah lama menurut kiraan Tuhan. Sebab apa? Kita tengok ayat ni. Dan Quran kata apa dalam surah Al-Mu'minun? Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Ini ayat ni Allah tanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Yang peliknya, ketika itu, kita tak jawab pula. Oh, saya hidup dekat bumi 60 tahun. Saya hidup dekat bumi 80 tahun. Kita tak jawab macam tu. Itu yang peliknya, kita tak jawab begitu. Macam mana kita jawab ketika itu? Ini kita jawab. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maknanya kita pun tahu ketika itu, yang kita hidup dekat bumi ni sekejap je. Sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Tanyalah kepada orang yang pandai matematik. Allah suruh tanyalah. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar sahaja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maknanya Allah bagi tahu kita tinggal ni sebentar aja. Kalau kiraan matematik tu, kalau orang yang hidup 60 tahun tu, dia hidup kat sini 1 jam setengah je. Tak lama pun. Lepas tu Allah suruh tanya kepada orang yang pandai menghitung. Pandai pula kita jawab ketika itu, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Sebenarnya tak sampai pun. Bukannya 100,000 tahun, bukannya 500 tahun. Kita tinggal 1 jam setengah je. Sebab tu Allah kata, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar sahaja. 1 jam setengah macam orang datang singgah rumah kita. Berapa lama ni? 1 jam setengah. Dah nak balik dah. Siap je. Macam tu lah lebih kurang kita datang kat bumi ni pun. Tak lama mana pun. Tapi yang tak lama inilah kita sempat bermalas-malasan lagi. Sempat lagi nak bercakaran. Sempat lagi nak buat hal-hal yang salah. Inilah yang berlaku di kalangan kita. Sebab tu saya lihat banyak pengajaran yang kita boleh dapat dalam bab masa ni. Orang yang takut rugi. Sebab tu Allah kata demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Betul. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat-nasihati supaya menetapi kesabaran. Dan nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran. Dan nasihat-nasihati supaya menetapi kesabaran. Kita tengok ayat yang 115 dia kata apa? Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja, bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi inilah daripada ayat ni tadilah Allah tanya kepada kita, berapa lamakah kamu tinggal di bumi? Hari ini kita tahu sebenarnya menurut kiraan Tuhan, kita tinggal di bumi ni sejam, paling lama pun 2 jam, iaitu 80 tahun. Tak lama pun. Dan tempoh itulah yang kita baru kita tahu. Bila ditanya besok, kita jawab pula sehari atau setengah hari. Tak jadi begitu pun. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kepada pihak surau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada semua. Saya mohon maaf kalau ada terkasar mata tersilap kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ambil gambar ke? Saya buat buka balik. Sekejap ya.